Jadi banyak orang setuju dek kakak dia weh selepas daripada kita tengok di dalam Facebook pakai duk cerege berkenaan dengan pihak Air Tujung ataupun kumpulan dek kakak kampung situ dia istihar dah untuk waktu baik hukum pakak kepada saudara adik kakak kita yang mari mai Air Tujung sini dek kakak dah semenjak tepat 23 Mei sayun hingga seterusnya dek kakak kita iaitunya di Air Tujung Pantai Raya ataupun Namtok Pantai Raya dek kakak kita dia waktu baik hukum pakak dek kakak demi untuk orang-orang yang mari jalan ataupun mari mai Air Tujung sini dek kakak dia katanya tak izin dah orang-orang yang belum nikah yang orang panggilnya tak nikah mari sekali dah tu dia yang kita faham lah dek kakak kita lelaki dan juga para puan mari sekali dengan kerana tak ada nikah lagi dek kakak dah kena minta izin ataupun nikah daripada kali ini dulu belum nak mari jalan sini dek kakak dia dah. Jadi alhamdulillah dek kakak kita pakai duk cerege lah berkenaan hal ini dek kakak sehari dua ni dek kakak dia. Jadi hukum pakak yang telah setuju daripada dek kakak kampung sini ya katanya ada 45 negara dek kakak kita mari tahu bersama. Yang pertama ya katanya tak benar dah orang lelaki para puan ngenang mari dengan karenanya tak ada nikah lagi dek kakak. Yang kedua dah pakai dah kena pakai kena dengan agama dek kakak siapa-siapa yang nak mari mai ai sini. Yang ketiga orang perempuan saat itu dah kena pakai hijab ataupun pakai kain kelubung dek kakak kita dah tak kiralah orang nikah dah ke tak nikah lagi dek kakak dia katanya kena pakai hijab pakai tudung molek dek kakak kita dah mari sini dek kakak dia. Dan yang seterusnya dek kakak kita perempuan ataupun lelaki dek kakak kita kena pakai luar kaki panjang dek kakak kita dah mari sini dan malaikat budak dek kakak dia dah. Yang kelima tak benar orang lelaki ataupun orang perempuan yang bukan laki bini dek kakak mari mai ai sekali dek kakak kita ataupun ada lain daripada tu lah dek kakak dah tu dia kalaunya igak boleh ya katanya akan jalan ke mengikut hukum pakak yang sebut ini dek kakak kita dah tu dia. Dan juga kalaunya siapa-siapa langgar mengikut undang-undang yang tersebut ataupun hukum pakak yang tersebut dek kakak kita akan denda dah perap duit dalam katanya 5,000 kop ataupun harga terimeh dah harga terimeh ni untuk nak upah nikah dek kakak 3,000 kop dek kakak capur semuanya 8,000 kop dek kakak kita nah tu dia minta capur tangan lah daripada pihak Air Tujung Pantai Raya ni dia minta capur tangan kepada saudara dan juga saudari kita yang mari mai ai sini dek kakak dah. Agak kata comel lah dek kakak kita yang buat semacam ni dah. Ini sebagai model lah dah sebagai model tempat-tempat lain boleh tiru turut royak dah turut buat semacam ni dek kakak kita dah. Dan juga peminat-peminat kita nampak lagu mana atik weh dah banyak ke setuju lah dan malaikat orang-orang yang agama asing lah dek kakak dah. Ni kita tak ada nak kecek dah dia tu dah. Okey terima kasih semua.